Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kumaira Alisha Iman binti Muhammad Rizal. Nombor matrik D2024110912. Hari ini saya akan menerangkan beberapa tentang sukan petang. Pengenalan untuk sukan petang. Petang ialah permainan yang berasal daripada Marseille pada tahun 1907. Matlamat permainan ini ialah untuk melontar bola sedekat mungkin dengan sasaran yang dipanggil jack. Untuk safety dan injury management, walaupun nampak mudah, petang boleh jadi bahaya jika kita tidak berhati-hati. Kecederaan akibat jack terbang, boleh jatuh pada kaki, bola terkeluar daripada kawasan permainan. Jadi, pemain perlu sentiasa fokus dan jaga keselamatan. Bagi rules and how to play, pemain boleh dimainkan secara single, 3 bola, double, 6 bola dan triple 6 bola. Cara main, pasukan A mula baling bola. Pasukan B ada 60 saat untuk baling. Pasukan yang bola paling dekat dengan jack menang pusingan itu. Scoring, mata diberi berdasarkan jumlah bola yang paling dekat dengan jack. Lagi dekat, lagi tinggi peluang menang. Untuk equipment dan court, peralatan yang perlu ada untuk main sukan petang ialah bola dan jack. Kawasan boleh di atas pasir, rumput atau tanah. Untuk teknik dan disiplin, pakai pakaian yang sesuai dan selesa. Jangan ganggu pemain lain dan hormat keputusan dan giliran orang lain. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.